Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, saya nak cerita sedikit journey saya di sini. Bagaimana saya bermula. Sebab dulu saya di syarikat lain dengan produk yang lain. Nak bertukar arah sangat susah. Nak dapatkan momentum yang baru juga agak mencabar. Tapi disebabkan produk. Alhamdulillah, masa tu Allah uji saya. Masa saya pergi Aceh, kepala saya terhantuk di airport. Okay, yang mana kepala saya kena dekat batu marmar tu. Memang lepas kena tu saya rasa macam ni. Masa tu Cikgu Ha dengan saya. Masa tu memang saya rasa sepanjang perjalanan tu saya sakit kepala. Dia lah tukang urut saya masa tu. Hari ke-7 kami di sana saya demam. Balik ke Malaysia terus admit 6 hari di hospital. Yang peliknya, ke mana HP saya hilang? 6.1. So, saya cakap, saya dah usaha dah, saya makan produk ni, tak baik-baik juga. So, saya ni orang yang tak suka makan ubat. Sebab dulu saya makan ubat sampai berdana perut. Jadi, saya tak nak makan ubat dah. Jadi, saya cari solution lain. Saya jumpa Tuan Syahan sebab masa tu saya ternampak di Facebook. Produk dia untuk sendi dan tulang. Saya tanya Tuan Syahan untuk tengkorak boleh tak? Sebab dia terhantuk tu kepala. So, bos cakap, iti ajalah kak. Bos Syahan dia tak janji apa-apa Dia cakap, iti ajalah kak. So, kami jumpa, saya try produk. Alhamdulillah, hari ke-10 saya bangun, kepala saya dah tak macam ni. Kepala saya lurus, tapi pandangan mata saya tu dia macam ni. Gegar. Nampak tak? Macam mana korang masa baru terhantuk, macam mana rasa? Itulah rasa dia sepanjang saya berjalan masa sakit tu. Alhamdulillah, dengan sebab makan Nutrika tadi, hari ke-10 saya sembuh. Saya bincang dengan husband, boleh tak saya nak buat bisnes ni? Dia cakap istiqorah dulu. Istiqorah dulu, and then bila saya istiqorah dapat jalan, banyaklah jalannya. Kesudahannya saya berada di sini. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih kepada Life Nutrik juga. Dan sebab tu saya mula makan Life Nutrika. Perut saya ada cyst. Okay. Saya dengar ada cyst tu, saya terus makan lebih Nutrika. Makan lebih, and then lepas 2 minggu saya cek doktor, cyst saya hilang. Kecut. Kecut kan, hilang terus. Tak ada dah cyst tu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Nutrika. Alhamdulillah. Okay. Di sini saya nak bagi tahu banyak syarikat, banyak saingan di luar. Kita masuk, ramai orang kan, jumpa orang, dia bawa satu file. Lepas tu pergi jumpa orang promote dia macam best pula buat benda ni. Dia pula bawa file orang tu. Pergi satu file, balik 2 file lah. Ya, betul. Sebab apa? Cepat sangat terpengaruh. Jadi dekat sini semua dah ada, produk dah bagus, manajemen dah betul. Bayangkan 2 tahun syarikat dah ada HQ baru. Tahniah Bos Syahan. Sebab saya tak sangka waktu saya datang jumpa Bos Syahan dekat office baru dulu. Office lama lah. Saya naik dengan panasnya aircon. Bos Syahan beli second hand. Oh ya Allah, saya bos, janganlah pakai second hand bos, panas bos. Tapi sekarang, ya Allah, rasa macam tak percaya yang Life Nutrik ni dah berubah banyak sangat. So, Alhamdulillah dekat sini beratus ribu dah saya capai income. Jualan, bos sendirilah kira. Alhamdulillah. Okay, so apa saya nak sarankan di sini, buat sungguh-sungguh, fokus. Yang mana yang baru, yang tercolek ke dicolek hari ni datang sini, ajak jemput makan-makan. Yang tak tahu apa-apa, setelah dengar testimoni kami, join. Kalau boleh ambil lah package gold, buatlah betul-betul. InsyaAllah saya doakan kejayaan anda.